Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, welcome back my channel. Saya Jamil. Yang belum subscribe tu subscribe guys. Yang belum like and share. Dah lama tengok video sebenarnya. Okay, kita dah kesempatan tengok video lah. Okay, ini adalah Awana MG Power Blue ataupun Power Blue Crossberry. Jom tengok guys. Okay, ini Power Blue Crossberry guys. So nak di Crossberry ni dia memang sakit lah. Sebelum dia di Crossberry sakit tu. So yang ni dia dah makin lama makin sihat lah. Ekor dia pecah, nanti dari cover ekor dia. So ekor tu tak ada big issue tau. Dia macam selalu dia di floating lah, dia macam-macam lah. So kita rawat dia, dia dah start makan, dia start ok lah. Okay, ni Awana Power Blue Crossberry. Okay, bila Awana Crossberry ni kau tu kira Awana cacat lah. Okay, Awana siap wafiat lah. So bila dia cacat, dia akan jadi Crossberry. Kalau tidak tak ada Crossberry. Ni Crossberry lah kita ada. So sebelum ni kita ada banyak Crossberry guys, yang rare-rare, yang ni ada lagi. Cuma kan datang Crossberry ni saiz dalam 658 inci. So lepas tu dia makin lama makin cantik, makin lama makin cantik lah. Alright, ini dia. Ni lah Crossberry guys, Crossberry Awana Power Blue Crossberry lah. Dia agak rare. Okay, kau tengok dia punya tu. Kenapa panggil Crossberry? Kau tengok yang lepas pada ring tu. So dia ada bintik tu. Tu adalah Crossberry lah. Ini Crossberry. So bila jadi macam tu dia panggil Crossberry. Color dia mengeluar. Dia tak kat sini terus tank color putih. So kita dah tukar tank warna hitam lah. Alright. So bagi dia keluar color. Cu pun dah ada. Ni saiz lebih kurang dalam 9 ke 10 inci. Alright. Ekor dia nanti tengah di cover tu. Ekor di cover cantik. Ni semua cantik lah kan. Okay, diet dia sekarang ni dia makan cengkrik. Itu dia makan macam-macam. Sebelum jadi Crossberry, pada Crossberry, dia start jadi Crossberry tu macam-macam. Tak nak makan lah, dia floating lah, dia macam-macam. Sikit ke perut lah. So kita dah rawat dia ke perut semua. Air pun dah tukar, dia tak heater semua, dia ok lah. Dia mula gerak. Dulu dia duduk atas, dia kepala dia keluar. Alright, ni sekarang dah ok lah. So makin lama makin ok, makin lama makin sihat lah. Alright guys, kita kenalkan Power Blue Crossberry. So Power Blue kita ada lagi sikit yang 3 ekor. Jom tengok yang dekat-dekat belakang yang biasa. Saiz yang tak jadi Crossberry lagi, yang ni dah jadi Crossberry lah. Jom tengok sekejap.